Okey bang, saya nak kunafa mix semua flavor lah. Semua flavor lah. Betul? Ya. Alright. Yang ni apa ni? Tepung pistachio lah. Okey. Pistachio. Alright. Ni yang high quality punya yang Tok Koko tu. Alright. Besar. Okey. Okey, lepas tu yang lain coklat drizzle lah. Okey, drizzle atas dia. Ni kalau drizzle dengan coklat. Okey. Alright. Okey, yang ni? Ni drizzle Nutella. Alright. Okey. Lepas tu? Yang ni drizzle dengan white coklat. Okey, yang ni white coklat eh. Ya. Alright. Okey. Alright. Okey. Okey, Syah. Okey, macam ni harga berapa? Kalau macam ni, kalau pistachio tu. Alright. Dekat sini kami ada pistachio Alright. original, double cheese coklat, Okey. coklat dengan Nutella. Oh, ni kunafa yang tak proses lagi eh? Yang ni 2 dia. Okey. Terus mulai dah dulu ah. Walai dia dulu. Ini double cheese ya. Ni cheese dia. Alright. Kami pakai cream cheese naturong. Okey. Cheese ni pun kami dah ready, kami dah campur secret recipe. Ni kunafa yang tengah goreng eh? Ya. Alright. Pakai sapi yang banyak. Punya sapi banyak ah. Ni goreng lama mana agak buat? Ada 15 ke 20 minit. 15 ke 20 minit ah. Okey, saya nak kunafa coklat cheese pula. Double cheese coklat lah. Betul tak? Okey, boleh. Alright. Kita buat atas dah no. Alright, boleh. Tu. Okey. Tengok sikit. Campuran daripada tatura cream cheese dengan whipping cream. Kat dah. Kita buat atas. Okey. Tu. Kita buat yang tu kan. Alright. Sampai dia tutup coklat yang tadi kita buh tu. Okey. Drizzle dengan coklat tadi. Okey. Itulah. Okey, kacang saja. Okey, Syah. Okey, macam ni harga berapa? Kalau hak ni harga dia 18. Alright. Kami beroperasi sampai 10 pagi sampai 11 malam. Kami berada dekat Festival Madat 2.0. Okey. Sampai start hari ni 23 hari bulan sampai 2 hari bulan 2.